Okey, yang DMA kata mengata artis tu apa cerita? Dah aku tak. Tak, saya artis. Saya rasa juga, saya nak dijawab depan ni pun nama artis. Dia dah bagi pendapat dia. Ya, tapi saya tak dengar. Betul. Apa yang tuan tak setuju dengan saya punya point? Yang awak kata apa artis tu tak penting lah, teater belajar seni tu semua buang masa lah. Kau banyak yang Faham? Sebab kita dalam industri, kita nak biarlah dia buat pencerahan. Saya tak marah kalau saya marah, dah habis dah tadi awal-awal petang dah habis dah kak. Tuan yakin nak jawapan ni? Ya. Yakin? Okey. Pertama, saya kata artis antara golongan yang paling tak penting untuk tamadun manusia. Setuju tak? Tak tahu tanya ibu awak. kau tanya aku dah settle. Dah settle. Betul ke? Artis tak dalam tamadun manusia artis tak penting. Ramai artis ni kat sini, ni semua diva-diva ni pernah menang anugerah ni. Tak. Dia macam ni. Artis in a modern sense, artis-artis moden ni, dia ada satu delusional. Dia delulu. Dia rasa dia sama level dengan Leonardo da Vinci. Tak. Korang bukan Leonardo da Vinci. Okey. Bukan. Korang hanya orang yang boleh menyanyi, orang panggil specialized jester, ataupun korang ni adalah badut yang specialized. Korang kerja korang adalah badut untuk menghiburkan orang. Adapun Leonardo da Vinci, dia adalah polymath, dia adalah saintis. Dia gunakan ilmu sains dia untuk hasilkan Mona Lisa. So korang bukan Leonardo da Vinci. Korang adalah jesters. Korang adalah specialized badut. So kena tempat korang. Bukan mana korang tak perlu wujud. Korang boleh wujud tapi dalam statement pula. Statement apa? Tadi kata tak perlu tak penting apa semua, lepas tu tak perlu wujud, lepas tu perlu. Lepas tu bukan tak penting pula apa. Itu falasi. Saya kata paling tak penting. Bukan mana paling tak penting, bukan mana tak perlu wujud. Apa ni kena ada portion. Kena ada healthy small amount of artis. Sikit. Sebab apa? Sebab saya pernah buat satu kenyataan. Artis ni dia hanyalah macam lubricant dalam society. Dia tak perlu banyak. Dalam satu mesin, lubricant hanyalah 2% saja. Sekarang kita lebihan artis. Kita perlukan engineer. Kita perlukan arkitek. Kita tak perlu lebih lagi artis. Kan, artis tu tak penting. Kita rasa nak cekik awak tau. Okey, so Kesimpulan. Kesimpulan. Okey, kesimpulannya dia rasa 90% artis perlu dihapuskan, tinggal 10% saja. Sebab macam kita kata, dalam satu mesin, lubricant hanya perlu 2% saja. We need more engineers, we need more scientists, we need more. Kita tak perlukan lagi jesters. Okay.